Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk perkongsian kali ni nak share sedikit tips bagi yang nak dengar. Bagi sesiapa yang berminat nak merakam gambar ikonik di Kuala Lumpur, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad, memandangkan sekarang di tengah trending kan, ramai orang pergi situ. Terutamanya bagi mereka yang nak layan framing, lensa apa yang sesuai untuk kita bawa lah kan. Tapi kalau kita nak buat konten-konten lain tu terpulang kan. Tapi bagi yang nak merakam gambar, terutama yang nak main framing, sebelah sana banyak arch tu yang lah bentuk macam pintu-pintu gerbang tu kan, tingkap-tingkap tu kan. Dan kalau kita tak bawa lens yang sesuai, contohlah kalau kita datang daripada luar Kuala Lumpur lah, kalau kita duduk sekitar Putrajaya ke Kuala Lumpur, boleh datang setiap minggu macam tu kan. Tapi kalau kita datang daripada jauh, contohlah macam Sabah Sarawak ke, ataupun luar daripada Lembah Kelang kan, mungkin kita pergi tengok, alamak menyesal tak bawa lensa wide kalau kita ada. Okey. Sebelum tu saya nak share sikit lah story yang membawa saya kepada cerita ni kan. Sebelum saya pergi ke India sekitar tahun 2009 ke 2012 macam tu, saya teringin sangat nak ambil gambar macam ni tau. Gambar dekat Taj Mahal tu yang ada framing macam ni. Jadi sebelum saya pergi ke India tu, waktu tu yang paling famous masa tu adalah Flickr lah. Tempat orang sharing gambar Flickr dan 500 pic lah, 500 px macam tu kan. Tapi saya tengok di Flickr lah, saya tengok gambar-gambar Taj Mahal tu, saya tak tengok kan lensa apa yang dia pakai. Tak semua gambar yang dekat Flickr tu kita boleh tengok dia punya property dia tu. Property tu macam metadata lah kan. Yang mana yang boleh buka metadata, saya tengok info, nak tengok lensa apa yang digunakan untuk merakam gambar tu, pasal saya nak main framing. So bila tengok kebanyakannya memang pakai ultra wide angle. Masa tu saya hanya ada kamera, ada lensa 24mm macam tu kan. So memang tak cukup lah. So berbalik kepada gambar di dataran Merdeka ni, di bangunan Sultan Abdul Samad tu kan, sebaik-baiknya lah kan, lensa yang kita ada tu adalah UWA, maksudnya ultra wide angle. So dalam saya cakap ni, saya share sikit lah gambar-gambar yang saya rakam tu. Dan saya menggunakan lensa 14-24 dan juga lensa 16-35. Ni untuk full frame kamera. Jadi kalau kamera yang APS-C tu mungkin 10 macam tu, mungkin yang 14 pun okey lah. 24mm pun boleh, tapi dia agak limited untuk kita main framing tu, pasal jarak kita dengan dinding tu, koridor tempat laluan berjalan kaki tu mungkin 5-6 kaki macam tu. Jadi kalau pakai 24 tu memang kita dah rapat ke dinding, tak boleh nak, maksudnya ruang kita nak main framing tu agak terhad lah. Jadi kalau kita ada lensa 16-35 ataupun 14-24, memang sesuai sangat lah. Senang cerita, bawah 24mm lah. Ini untuk yang full frame lah. Memang sedap lah main framing ni. Itu framing. Lagi satu selain daripada framing tu, dia ada banyak lah kan. Dulu angle-angle lain tu pulang lah kan. Saya tak nak cerita lah pasal galeri dalam tu ataupun video. Ni tak ada video macam vlogging bawa, tak ada. Benda tu boleh tengok TikTok, ramai dah orang buat video tu. So bercakap balik pada framing ni, waktu paling sesuai nak layan framing ni, kalau nak dapatkan menara jam tu adalah pada 11 pagi lah, sebelum pukul 10 macam tu kan. Waktu tu bila dah buka 9:30 tu masuk, kita rakam, layan dulu. Kalau kita ambil gambar kan, layan dulu framing yang ada tu dulu. Biasanya bagi yang jarang ke Kuala Lumpur ni, yang kita kena tahu adalah bangunan Sultan Abdul Samad ni, kalau kita nak ambil gambar depan, adalah cantik waktu petang. Petang matahari sini, pasal bangunan Sultan Abdul Samad, contoh kan, bangunan Sultan Abdul Samad sini, matahari kat sini sebelah petang. Kalau pagi, matahari sebelah belakang, maksudnya dia naik daripada Masjid Jamik. Jadi kalau kita datang waktu pagi, nak ambil gambar muka depan ataupun nak ambil gambar depan Sultan Abdul Samad tu, dia akan jadi shadow area lah. Itu bukanlah gelap sangat, tapi dia kurang menarik lah. Warna dia tak naik. Kalau nak ambil gambar depan, muka depan tu, depan lah, bangunan depan Sultan Abdul Samad tu, datang waktu petang lah, dalam pukul 4, 5, 6 kan, sampai nak layan malam-malam kan, dalam pukul 4, 5, 6 tu cantik lah. Kalau cuaca cantik lah kan, kalau mendung tu tak ada apa-apa lah. So kalau nak main gambar framing waktu pagi, buka 9:30 tu masuk, layan lah pukul 10 ke 11 kan. Banyak area yang kita boleh layan kan. Ada kalau nak main moment ke, nak tunggu orang lalu ke, betul-betul pulang. Cuma dekat sini, nak beritahu,
memang you sebaik-baiknya you nak tak nak kena ada kawalan kamera sikit lah. Terutamanya kalau boleh guna manual lah. Pasal kalau kita guna auto, beza antara shadow dan area yang terang kan. Shadow tu maksudnya di ruang berjalan kaki tu dan juga di luar memang ketara lah. Kalau kita main auto exposure kan, dia agak bukan keliru, dia akan bagi balance lah. Jadi tak nampak cantik kat luar tu. So paling cantik set to manual. Sekarang ni digital kan, adjust lah benda tu kan. Kalau cuaca baik memang kita sebelah pagi memang kita akan dapat dekat background menara jam tu solid blue sky lah, memang cantik lah benda tu. Jadi pusing lah round semua kan. Apa ni, tengok-tengok sana sini, mata kita kena alert lah. Memang ada banyak lah, saya pun tak sempat nak round semua pasal ada banyak angle yang kita nak rakam kan, dan bawa bag yang berat kan. Lagi satu, selain daripada framing tu, kalau kita nak main starburst ni yang macam bintang bintang tu kan, waktu ada matahari tu, ni ada tips tambahan lah. Nak main starburst tu, aperture kita kena pakai kecil lah. Kalau kita pakai aperture 8 pun kita tak dapat sangat kan. Boleh try lah kan, pasal kita nampak hasil dia kan. Kalau kita pakai aperture besar 2.8 memang tak dapat lah. Macam saya guna untuk starburst ni, saya pakai aperture 22. Cuma kekurangannya aperture f22 ni adalah sensor kita kena betul-betul bersih. Sebab apa tau, kalau kita pakai aperture 22, kalau ada abu memang nampak lah. Benda tu boleh lah kita cuci ataupun masuk dalam Photoshop kita clean kan, tapi dia buang masa lah. Jadi kalau kita memang berhajat nak layan starburst tu, sensor tu kita bagi clean. Masa kita rakam tu guna manual lah sebaik-baiknya kan. Aperture memang kena letak kecil lah, letak daripada 22 macam tu kan. Dan biasanya waktu tu dah terang, panas kan, shutter tu memang laju, jangan takut kan. Dan tips tambahan dia pula, kalau kita nak ambil gambar starburst tu, matahari tu dia tak boleh ada dekat ruang kosong tu. Ruang kosong tu maksudnya macam ni lah, ini bangunan kan. Matahari tu tak boleh berada di atas, dia kena ada dekat, dia kena menyentuh border tu, border ataupun celah-celah bangunan ke apa kan. Dia nampak sikit-sikit, sipi-sipi je, dia kena main macam tu. Maksud sikit-sikit tu maksudnya contoh matahari tu, okey ni lah, duit lah senang kan. Ni matahari kan, ni matahari. Kalau matahari tu ada dekat sini, memang takkan jadilah benda tu. Di matahari tu kena ada antara nampak dengan tak nampak ya, belakang bangunan ataupun belakang dinding ataupun celah-celah mana-mana yang ada lah dekat architecture tu, dekat situ baru kita rakam. Kalau dia terus naik macam ni memang tak boleh. Kena faham dekat nampak antara nampak dengan tak nampak. Kita tengok dengan kamera tu, kita kena naik turun, nampak dengan tak nampak tu. Dia mesti ada, kalau terlindung sangat tak boleh, dia mesti nampak cahaya sikit. Time tu kita pakai, kita ambil gambar. Memang yang akan lain, yang tempat lain memang akan jadi shadow lah. Tu normal lah benda tu kan. Kalau kita tembak flash memang hancur lah. So salah satu tips je untuk starburst tu bukan apa, dia akan memberi nilai tambah tu, macam ada extra lah, something extra lah. Daripada gambar kosong je kan, ada pula star kan. Mungkin ada orang tanya-tanya, gambar bintang ni buat macam mana, tambah Photoshop ke tak. Itulah dia nama teknik fotografi lah. At least ada something yang extra lah gambar tu, nampak dia punya tu. Benda tu waktu pagi lah, kalau dah matahari tu dah tegak atas kepala, dah tegak atas bangunan tu, memang payah lah. Dia sebaiknya dalam pukul 8.30, 9.30 macam tu kita boleh main lagi tu. Pasal kalau dah pukul 11 dia dah atas sangat kan, dah atas pada bangunan tu, memang macam mana kita nak main benda tu kan. So tips dia, aperture kecil dan matahari tu mesti antara nampak dengan tak nampak. Dia tak boleh ada terus kat atas tu, mesti dekat sipi nampak, bukan separuh lah, sikit je nampak. Jadi nampak cahaya sikit, kita tutup aperture memang akan nampak. Dia tricky sikit lah, tapi itulah dia satu cabaran yang kalau kita dapat, kita rasa puas lah kan. Tengok dapat starburst kan. Kadang-kadang kita tengok orang buat macam mana kan. Starburst ni bukannya untuk waktu malam tu, dia siang pun boleh buat. Tapi tengok cara kita guna benda macam tu kan. Kalau kita nak layan sebelah petang pula, belah yang menghadap ke padang dataran Merdeka tu, memang kena datang sebelah petang lah, pukul 4, pukul 5 macam tu kan. Pagi kalau cuaca cantik, memang kita akan dapat blue sky benda tu. Sebaik-baiknya memang kita kena ada, macam seperti itu tadi lah. Kalau kita nak dapatkan, kalau di luar bangunan pula, di luar bangunan Sultan Bersambat tu, kalau kita tak nak nampak bangunan tu nampak condong kan, yelah kalau kita pakai 24 ke 35 kan, kamera kita terpaksa mendongak kan.
So kalau kita pakai 16 atau 14 lah, kita boleh dapat straight kan kamera tu. Memang foreground tu memang banyak, nanti kita crop lah. So nampak lah bangunan tu, dia line tu straight lah. Itu dengan lensa 14-24, 16-35, 16-24 pun macam tu lah, range macam tu. Kalau guna APS-C tu mungkin kena try yang lain lah. So selain daripada main framing tu semua tu, ada banyak galeri lain dalam tu lagi lah. Kalau penat, ada kafe, kita boleh minum santai-santai macam tu kan. Dan dia ada bagi yang dah rakam gambar Sultan Abdul Samad tu kan, bangunan luar kan, mungkin kita tanya-tanya apa beza dulu dengan sekarang lah. Yelah, dulu lain, sekarang lain kan. Dulu nampak macam nampak macam macam mana cakap, lama lah kan, ada yang berlumut lah, ada macam nampak lama sangat, macam tak terjaga kan. Sekarang ni nampak baru, cantik. Tapi ada satu benda yang dia baru dia baru, tapi ada bukan satu benda lah, ada beberapa perkara yang ditambah. Tapi sebenarnya benda tu bukan ditambah, benda tu dah lama tak ada, hilang ataupun tak tahu macam mana kan. Dan bila dia buat balik, dia restore balik bangunan tu, dia merujuk balik kepada plan asal, yang mana ada benda yang sepatutnya ada, ditambah balik. So benda tu kalau nak dengar, nanti saya bagi tahu dalam video selanjutnya lah, ataupun di Facebook saya lah. Benda ni mungkin ramai orang tak perasan lah. Orang tengok gambar, ambil, dia tak perasan ada benda yang lain daripada yang lain. Jadi benda tu jelas tau, tapi tak ramai orang perasan. So benda tu nanti saya share. Okay. Kalau ada benda nak tanya lagi tentang fotografi ke apa ke kan, yang saya boleh jawab, tanya je lah di ruang komen. Okay, boleh lagi.